Jom kita baca komen ini. Untuk dana persaraan, simpanan Gold Bar 10 gram atau withdraw 50 gram atau 100 gram untuk maksimumkan keuntungan. Baik, tahniah buat Cik Sakinah yang sudah mula merancang simpanan persaraan beliau. Bagi yang merancang untuk bersara sekitar RM4,000, anda boleh bekukan simpanan persaraan anda dalam Gold Bar saiz 10 gram yang mana anda boleh jual emas 1 keping setiap bulan. Kebiasaannya, penyimpan emas yang menyimpan saiz yang besar untuk persaraan memilih saiz yang besar atas 2 sebab. Yang pertama, mereka tidak perlu jual emas mereka setiap bulan. Dengan Gold Bar 50 gram, mereka boleh jual emas setiap 5 bulan dan dengan Gold Bar 100 gram, jual emas setiap 10 bulan. Ini kebiasaannya buat penyimpan emas yang secara logistik tidak mudah untuk keluar rumah setiap bulan. Yang kedua, golongan pesara yang ingin maksimumkan keuntungan dalam simpanan emas. Kebiasaannya, mereka mempunyai sumber pendapatan pasif untuk persaraan, sama ada duit pencen bulanan, duit hasil rumah sewa atau duit hasil perniagaan. Simpanan duit yang mereka ada, yang mereka bekukan ke dalam bentuk emas, bukan untuk kegunaan bulanan tetapi untuk maksimumkan keuntungan. Tetapi mana yang lebih untung? Jual Gold Bar 10 gram setiap bulan ataupun jual Gold Bar 100 gram setiap 10 bulan? Daripada sejarah 20 tahun yang lalu, kita lihat harga emas naik secara purata 10% setahun. Bermakna dalam masa 10 bulan, kita dapat lihat terdapat perbezaan harga emas yang ketara. Jika anda mampu untuk jual emas setiap bulan, bermakna jual Gold Bar 10 gram setiap bulan lebih menguntungkan berbanding setiap 10 bulan sekali. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.